Korang pernah tak? Kau ada masa, ada niat dan tahu apa yang nak kena buat, tapi kau tetap tak boleh mula. Lepas tu kau buat benda lain, scroll TikTok, main phone, kemas benda yang tak penting, apa saja asalkan bukan benda yang kau patut buat. Tapi bila deadline dah tinggal sikit, tiba-tiba kau boleh buat. Dan kau selalu tertanya, kenapa sama ni aku tak boleh buat? Kenapa tadi aku tak boleh buat? Kenapa benda ni selalu berlaku kat aku? Mungkin kau bukan malas. Sebab dalam ADHD ada orang yang memang struggle dengan benda macam ni. Yang paling bahaya, dia bertahun-tahun jadi macam ni, dia dah mula percaya, aku ni memang malas, aku ni tak boleh berjaya. Tapi mungkin kau sebenarnya bukan tak mampu, semuanya belum faham cara otak bekerja. Dan tak terlambat untuk faham diri sendiri. So siapa yang ada masalah macam ni ataupun biasa lalui benda macam ni, boleh komen, kita kongsi bersama. Dan jangan lupa subscribe.